Saniyatul Wada', satu tempat nama Saniyatul Wada'. Tuan-tuan tulis nama tempat ni, Saniyatul Wada'. Nanti tuan-tuan pergi umrah sampai di Madinah, tanya guide, tanya mutawif kan. Tanya mutawif, kat mana Saniyatul Wada', arah mana. Kalau kita lalu sekali boleh tak tunjuk Ustaz, sebab kita belajar sirah. Ini kelebihan orang yang mengaji sirah tuan. Bila dia pergi bumi Mekah, dia pergi bumi Madinah, dia akan cari ni tempat-tempat yang orang kata apa, yang ada nilai sirah yang begitu tinggi. Nabi datang daripada Saniyatul Wada', Nabi berhenti dulu di Quba. Quba tu tempat Nabi berhenti lah, no? Nabi berhenti dulu di Quba. Nabi solat Jumaat di Bani Auf, saya sebut tadi ni, di Bani Auf. Nabi berhenti solat Jumaat. Nabi berhenti di Quba buat masjid. Lepas tu Nabi mai. Ketika itulah orang satu Madinah menjerit-jerit kedatangan Rasulullah. Semua pakat mai berhimpun di pinggir Madinah nak sambut Nabi, padahal tak pernah tengok pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi penduduk bagi beza tuan-tuan, Mekah mengusir Nabi, penduduk Mekah mengusir Nabi. Mereka